Ramai orang fikir bersara perlu duit yang banyak dalam akaun. Tapi sebenarnya yang paling penting ialah aliran tunai yang konsisten setiap bulan. Hai, saya Kenny. Baru-baru ni saya baca tentang Yao Ming, bekas pemain bola keranjang NBA yang juga Presiden Persatuan Bola Keranjang China. Umur baru 45 tahun, tapi dah mula dapat pencen bulanan lebih 13,000. Lepas umur 50 nanti, naik jadi hampir 20,000. Lepas 62 tahun, naik lagi lebih 100,000 sebulan. Sebab dia bekas pemain NBA, ada sistem pencen seumur hidup. Inilah yang dinamakan aliran tunai pasif seumur hidup. Kita semua, tak kira jutawan atau rakyat biasa, selepas umur 60, pendapatan makin kurang. Tapi kos hidup makin naik. Kos perubatan, penjagaan, barang harian, semua perlu duit. Ramai orang pilih simpan duit dalam bank. Contohnya, masa umur 40, simpan 200,000 dalam FD tahunan. Kadar 2.5% setahun. Bila umur 60, kita cuma dapat 8,000 setahun. Kalau belanja 12,000 setahun, terpaksa usik pokok simpanan. Lama-lama habis. Dan kalau kadar faedah turun lagi, risiko makin besar. Bandingkan dengan satu lagi pilihan. Tukar 200,000 tu jadi pencen pasif. Contoh, mula simpan dari umur 40. Masuk produk yang bagi pulangan 6% setahun. Bila umur 60, kita boleh dapat 38,000 setahun. Sampai bila-bila. Tak putus, tak stres, tak bebankan anak. Tak perlu tunggu ada 200,000 baru mula. Setiap orang boleh mula ikut bajet sendiri. Yang penting, faham konsep tunai habis bila dibelanja. Tapi aliran tunai boleh kekal sepanjang hayat.